So hari ni punya video aku bawa jalan-jalan lah. Kita pusing-pusing je lah. Alright. Pusing, motor dah siap. So hari ni raya kelima. Kita tengok jugalah suasana raya kelima macam mana. Sekarang pukul Hai. Budak tu memang macam tu lah. Ya, hardcore sikit. Sekarang jam pukul 5 petang. Kita tengok suasana dia. Okey, untuk video sebelum ni kalau korang perasan aku punya meter RPM aku bergegar. So mana-mana yang setia dengan video-video aku sebelum ni, korang boleh check balik. Ataupun yang dah setia dengan video aku, memang dia orang tahulah, memang dia orang perasan lah. Tak perlu check lah. Kalau korang nak tengok, korang boleh tengok video sebelum-sebelum ni yang baru datang dekat channel aku. Meter RPM aku tu memang bergegar. Walaupun dekat apa-apa nombor sekalipun, 1 ke 2 ke sampai 10 sekalipun, dia memang bergegar. Aku tak tahu. Mungkin sebelum ni aku ingat kena tukar one set kabel. Rupanya masa aku tukar cover set hitam tu dekat kepala tu, so aku tengok kabel RPM tu aku ikat terlampau kuat tau. So maybe itu punca dia jadi bergegar RPM tu. So nasib baik aku tak tukar one set kabel. So aku try longgarkan sikit, tak adalah sampai tercabut. Aku longgarkan sikit, then RPM dia kembali macam biasa lah. Macam korang boleh tengok dekat dalam video ni, dia static je naik. Kalau tidak sebelum ni dia memang bergegar teruk lah. Alright guys, layan.
Okay, alright. Sampai sini je video. Jumpa lagi di video akan datang. Konten-konten yang menarik aku akan buat. Korang yang mana setia dengan video aku, korang tahulah kenapa aku tak pakai mic kan. So stay tuned for my next video. Jangan lupa like, share dan subscribe. Thank you for watching. Bye bye.